Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Bersua menerusi Malaysia petang ini pada waktu ini, tapi kalau hari Jumaat dia menjadi ASEAN petang ini. Hari ini bersama-sama saya Wan Sharina, dan tentu saja untuk ASEAN petang ini sekali seminggu setiap hari Jumaat kami berikan kepada anda berita-berita dari negara-negara ASEAN. Dan istimewa juga ada edisi Asia pada pertengahan siaran nanti, di mana kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita dari China Media Group di Beijing yang akan menyediakan kepada kita kapsul dan berita-berita sekitar mereka. Dan hari ini tajuknya ialah Anugerah Panda Emas, Wadah Dialog dan Pertukaran Budaya Global. Ini yang akan dikongsikan oleh Izzati Hu dan Fauzan Azmi dari CMG lebih kurang pukul 5.15 petang nanti. Tapi sekarang saya akan kongsikan dengan anda terlebih dahulu berita-berita utama dari negara-negara ASEAN, apa yang berlaku. Dan mungkin ini juga berkaitan dengan rentetan beberapa peristiwa yang sudah pun pernah terjadi sebelum ini, iaitu di Filipina, Mindanao, Filipina, gempa bumi berukuran 6.1 magnitude menggegarkan Mindanao menerusi ini menurut laporan Pusat Penyelidikan Geosains Jerman. Dan seminggu lalu, kalau kita boleh imbas, sebenarnya 2 gempa bumi kuat di luar pesisir selatan Filipina mengorbankan sekurang-kurangnya 7 orang, manakala beberapa bandar berhampiran pusat gempa juga mengalami kerosakan struktur dan pihak berkuasa mengeluarkan amaran mengenai gugaran susulan yang kuat. Gempa pertama berukuran 7.4 berlaku di perairan berhampiran Bandar Manai, wilayah Davao Oriental, mencetuskan amaran tsunami bagi kawasan pantai dalam lingkungan 300 km dari pusat gempa pada masa itu. Tapi kemudiannya amaran tersebut ditarik balik bagi Filipina dan Indonesia. Pada masa itu amaran tsunami seingat saya dikeluarkan supaya kawasan-kawasan sekitar di Filipina dan Indonesia kedua-duanya berhati-hati dan berwaspada. Dan tentu saja kita juga pick up berita itu kerana ia satu perkara yang agak besar untuk negara-negara ASEAN, untuk negara-negara jiran kita. Dan gempa kedua berukuran magnitud 6.8 melanda kawasan sama 7 jam kemudian. Sekali lagi mencetuskan amaran tsunami baharu, dengan agensi sismologi negara itu memberi amaran mengenai kemungkinan ombak melebihi 1 meter daripada paras pasang surut biasa. Jadi ini semua lebih kurang 3 gempa yang di Filipina berlaku dalam tempoh 1 hingga 2 minggu ini. Dan sekali lagi kita akan terus memantau berita-berita dari Filipina kalau ada susulannya untuk laporan gempa bumi. Okey, selain daripada itu kita singgah ke Thailand. Ini dari Narathiwat berkenaan dengan satu kejadian letupan bom berhampiran balai polis daerah Yinggo, Narathiwat di selatan Thailand, yang menyaksikan 3 anggota polis dan 7 orang awam cedera. Dan hasil siasatan polis juga mendapati bom buatan sendiri seberat kira-kira 10 kilogram dipasang di tepi jalan berhampiran kedai kopi di Pekan Yinggo, kira-kira 200 meter dari balai polis daerah Yinggo ini, dan dipercayai sebenarnya menyasarkan pihak polis. Daripada jumlah mangsa yang cedera ini, 4 orang awam termasuk juga seorang wanita warga emas berusia 79 tahun mengalami kecederaan parah dan telah pun dihantar ke Hospital Narathiwat untuk menerima rawatan. Dan polis masih lagi menjalankan siasatan dan tidak menolak kemungkinan kejadian itu mempunyai kaitan dengan kumpulan bersenjata di selatan Thailand. Dan setelah sekian lama juga kita sering memantau keadaan di wilayah selatan Thailand, selain daripada ia juga merupakan lokasi di mana ramai rakyat Malaysia berkunjung pada masa-masa lapang ataupun mungkin juga untuk urusan perniagaan dan sebagainya. Ia juga kawasan ataupun zon yang telah sekian lama menyaksikan berita-berita berkaitan dengan konflik dan pergolakan dan sebagainya. Jadi ini yang terbaru di Narathiwat. Seterusnya ini pula berita dari negara jiran kita, Indonesia. Kalau di Filipina tadi berita berkenaan dengan gempa, di Indonesia ini kabarnya gelombang haba dengan suhu meningkat hampir 38 darjah Celsius sekarang ini melanda. Dan di Jakarta sendiri diberitakan bahawa gelombang haba yang teruk dengan suhu sehingga hampir 38 darjah Celsius ini berlaku di beberapa wilayah. Dan agensi cuaca negara itu memberi amaran bahawa keadaan ekstrim ini boleh berlarutan sehingga ke awal November. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik BMKG Indonesia menyatakan cuaca panas luar biasa itu berpunca daripada pergerakan matahari ke arah selatan serta pengukuhan angin timuran
dari monsun Australia. Dan ini menyebabkan wilayah tengah dan selatan termasuklah Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan dan juga Papua menerima lebih banyak cahaya matahari secara langsung sekaligus menyebabkan suhu dirasakan lebih panas. Ini penjelasannya, dan walaupun cuaca panas dijangka berterusan, agensi itu menyatakan hujan setempat yang singkat akibat aktiviti perlakan masih boleh berlaku pada waktu petang atau malam, terutamanya di beberapa bahagian Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Papua. Dan pihak berkuasa turut menasihatkan orang ramai supaya kekal hydrated, terhidrat dan mengelakkan pendedahan berpanjangan kepada cahaya matahari secara langsung, terutamanya pada waktu tengah hari ketika cuaca ekstrim berterusan. Ini juga perkara yang boleh berlaku di negara kita, selalu juga berlaku di negara kita. Dan perkara yang sama kalau mungkin kita sampai ke Indonesia, perkara yang sama juga boleh dimasukkan dalam senarai kewaspadaan anda. Ini berita di Denpasar, suami bunuh isteri lumpuh akibat strok kerana penat dan tertekan. Dan seorang lelaki di Bali, Indonesia dilaporkan tergamak membunuh isterinya yang lumpuh akibat strok selepas bertahun-tahun menjaganya. Dan suspek berusia 48 tahun dipercayai membunuh isterinya berusia 50 tahun di sebuah rumah sewa di Denpasar Barat pada 16 September lalu. Dan hasil siasatan mendapati suspek menekuk muka mangsa menggunakan bantal ketika wanita berkenaan sedang berehat di katil. Dan suspek kemudiannya mengaku dia letih dan tertekan kerana lama menjaga isterinya yang sakit strok lalu bertindak membunuhnya. Dan motif utama dipercayai adalah kerana orang kata keletihan fizikal dan juga tekanan emosi akibat menjaga isteri yang sakit ini. Malah polis turut menyebut bahawa suaminya ini pada mulanya berniat untuk menamatkan nyawanya sendiri kerana tidak sanggup lagi menanggung tekanan menjaga isteri yang sakit. Tapi katanya dia berubah fikiran selepas itu kerana bimbang tiada siapa yang akan menjaga isterinya pula sekiranya dia meninggal dunia terlebih dahulu. Jadi suspek akhirnya mengambil keputusan untuk membunuh isterinya dahulu sebelum dia sendiri cuba untuk mengakhiri hidupnya. Dan selepas memastikan isterinya meninggal dunia, suspek dikatakan cuba untuk membunuh diri dengan meminum cecair pencuci lantai dan juga menghiris pergelangan tangan menggunakan pisau. Walau bagaimanapun percubaan itu gagal dan dia akhirnya menyerah diri di Balai Polis Denpasar Barat dan tertuduh ataupun suspek kini ditahan dan disiasat dalam akta yang boleh memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun jika disabit dengan kesalahan ini. Baik, di Singapura, ini berita berkenaan dengan kad Pokemon. Kastam Singapura merampas kad Pokemon bernilai RM105,000 yang tidak diisytihar. Dan lelaki warga Singapura berusia 25 tahun ini dikesan membawa kad Pokemon yang tidak diisytiharkan bernilai $30,000 Singapura, iaitu bersamaan dengan RM105,000 Malaysia di Terminal 1 lapangan terbang Changi. Dan MS News melaporkan pihak berkuasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA berkata lelaki itu pada mulanya mendakwa tidak ada mempunyai ataupun tidak membawa sebarang barangan untuk diisytiharkan ketika melalui kawasan pemeriksaan bagasi. Bagaimanapun hasil pemeriksaan lanjut ke atas bagasinya menemukan sejumlah besar pelbagai kad dagangan Pokemon yang disembunyikan dan kad-kad berkenaanlah dianggarkan bernilai lebih $30,000 Singapura ataupun RM105,000 ini. Antara barangan yang dirampas termasuklah 4 kotak edisi khas Pokemon Center Limited Fukuoka. Dan kes ini dirujuk kepada Kastam Singapura untuk siasatan lanjut. Dan ICA juga mengingatkan orang ramai supaya mengisytiharkan dan membayar duty serta cukai barang dan perkhidmatan GST ke atas barangan yang dibeli di luar negara jika melebihi had bebas duty yang ditetapkan. Dan ICA turut menasihatkan pengembara yang tidak pasti mengenai barangan mereka ini harus diisytiharkan ataupun tidak supaya membuat pengisytiharan di laluan merah di Changi Airport itu ataupun di Pejabat Pembayaran Cukai Kastam Singapura. Yang paling mudah sekali dapatkan maklumat lebih dahulu untuk sebarang barangan yang mungkin bernilai tinggi dan sebagainya. Dan kalau kita tengok sedikit kad Pokemon ini mula dijual di Jepun pada tahun 1996 sebenarnya, tapi selepas itu ia mula menjadi fenomena di seluruh dunia dengan franchise-nya berkembang menerusi siri anime, menerusi siri permainan video dan pelbagai lagi. Dan memang ada ia menjadi collectible yang memang menjadi tumpuan kepada para pengumpul barang-barang seperti ini. Okey, ini berita di Jakarta. Gunung berapi Liwotobi laki-laki meletus dengan memuntahkan abu setinggi 10 km ke udara
dengan pihak-pihak berkuasa menaikkan tahap amaran kepada paras yang tertinggi dan terletak di wilayah Nusa Tenggara Timur. Letusan berlaku pada pukul 1.35 pagi waktu tempatan selama kira-kiranya 9 minit menurut Agensi Geologi Indonesia. Gunung itu juga meletus 2 jam sebelumnya dengan abu setinggi 9 km ke langit dan tahap amaran Liwo Tobi dinaikkan ke tahap tertinggi lewat malam tadi selepas pihak berkuasa mengesan peningkatan ketara dalam aktiviti gunung berapi dan telah dikeluarkan nasihat berwaspada untuk penduduk yang tinggal berhampiran dengan gunung berapi ini terhadap potensi aliran lahar sekiranya hujan lebat berlaku. Gunung Liwo Tobi ini kali terakhir meletus pada Ogos lalu, sebelum itu pada Julai dan pernah menyebabkan gangguan penerbangan ke dan dari Pulau Peranginan Bali yang berdekatan dengan lokasinya. Dan lapangan terbang di wilayah Nusa Tenggara Timur telah pun ditutup sehingga esok. Ini kenyataan pengendali lapangan terbang di media sosial. Dan secara umumnya juga, kalau kita mungkin boleh kongsikan, Indonesia mempunyai lebih 120 gunung berapi aktif dan terletak di sepanjang lingkaran api Pasifik, kawasan yang mempunyai aktiviti seismik tinggi di persilangan beberapa plat tektonik utama. Okey, kita akan berhenti di sini dulu untuk kita bersama-sama dengan rakan-rakan kita di China Media Group untuk perkongsian dalam edisi Asia hari ini. Izzati Hu dan Fauzan Azmi akan bercakap tentang Anugerah Panda Emas, Wadah Dialog dan Pertukaran Budaya Global. Saksikan. Terima kasih rakan-rakan bertugas di Kuala Lumpur. Selamat petang dan salam ceria khususnya penonton-penonton edisi Asia. Saya Izzati. Untuk topik kali ini, kami akan bercakap tentang sesuatu acara yang istimewa, iaitu Anugerah Panda Emas edisi kedua yang berlangsung dengan meriah di Bandar Chengdu, Provinsi Sichuan pada 12 hingga 13 September yang lalu. Jika anda nak tahu, penganjuran kali ini menampilkan 3 acara utama iaitu Forum Kebudayaan Antarabangsa dan Malam Panda Emas serta kemuncaknya adalah Gala Malam Emas yang memberikan pengiktirafan terhadap karya-karya terbaik merangkumi filem dokumentari, animasi, drama televisyen dan filem. Jadi untuk memberi perincian selanjutnya mengenai Anugerah Panda Emas, kita bersama-sama kawan kita Fauzan Azmi yang membuat liputan tentang acara tersebut. Okey Fauzan, apa khabar? Sihat juga? Sihat Izzati, sihat Izzati. Okey, sihat. Terima kasih. Saya tahu Fauzan baru balik dari Bandar Chengdu untuk membuat liputan tentang acara itu. Jadi tema acara itu apa namanya? Itu Janji Cahaya Temui Keindahan. Betul. Indahnya namanya. Sangat bertepatan dengan penganjuran Anugerah Panda Emas edisi kedua, Janji Cahaya Temui Keindahan. Memang benar kerana anugerah berkenaan berlangsung yang cukup meriah di Bandar Chengdu pada sebenarnya pada 12 dan 13. Dan sebenarnya Izzati, menariknya pada kali ini adalah sebenarnya Forum Kebudayaan Antarabangsa Panda Emas yang menghimpunkan penggiat seni, pemain industri dari pelbagai sektor dan juga industri dari dalam dan luar negara untuk duduk dalam satu tempat membicarakan mengenai isu-isu semasa dan juga perkara-perkara yang boleh memperkasakan lagi industri seni kreatif, khususnya berkaitan dengan apa yang mereka ingin siarkan, apa yang mereka ingin berikan kepada masyarakat. Dan sudah pastinya kemuncak ataupun fokus yang menjadi tumpuan adalah Anugerah Panda Emas, Malam Gala Panda Emas yang memberi pengiktirafan kepada karya-karya terbaik. Daripada yang terbaik, meliputi sudah pasti kita ada dokumentari filem, kita ada animasi, kita ada televisyen dan juga kita ada filem. Dan menariknya pada malam itu, pelakon Malaysia Jack Tan dinobatkan sebagai pelakon pembantu lelaki terbaik menerusi filem Adik Abang. Ya, sangat menarik, yang memaparkan karya tersebut sebenarnya memaparkan mengenai kisah dua beradik yang hidup tanpa dokumentasi dan dibelenggu dengan kehidupan yang gelap di Kuala Lumpur. Jadi apa bahasanya itu? Bahasa Melayu? Campuran. Bagaimana kehidupan masyarakat kota sisi gelap di Kuala Lumpur, mereka yang tiada dokumentasi, bagaimana kehidupan mereka dan cabaran. Dan ini sebenarnya mengangkat mengapa Jack Tan mengungguli kategori pelakon pembantu bagi filem Anugerah. Lepas itu saya mesti cari filem untuk tengok. Walaupun saya tidak pergi, saya juga ada baca berita. Sebenarnya
acara ini dianjurkan bersama oleh Persekutuan Kesatuan Sastera dan Seni China dan juga itu Kerajaan Tempatan Sichuan lah. Jadi apakah keistimewaan anugerah itu? Okey Izati, tidak sekadar mengiktiraf karya terbaik daripada yang terbaik, sebenarnya forum ini juga menjadi platform kepada pemain industri untuk duduk bersama, berbincang bagaimana untuk memajukan atau memberi kualiti terbaik kepada penghasilan karya-karya mereka. Dan ini juga adalah mencerminkan tekad China untuk menjadikan seni dan budaya sebagai bahasa universal yang menyatukan kita menerusi karya-karya yang dihasilkan. Tiada sempadan. Sangat menarik. Saya sangat teruja. Ya, jadi apakah Fauzan juga tersentuh oleh itu filem atau filem-filem yang menyentuh hati Fauzan? Saya sangat menarik walaupun saya tidak berkesempatan untuk menonton 100%, tapi teaser-teaser ataupun mereka berikan sedikit sedutan-sedutan filem sangat menarik dan mendebarkan, bahkan boleh mengalirkan air mata. Pelbagai filem sebenarnya digarapkan ataupun dihimpunkan di dalam penganjuran anugerah pada emas edisi kedua di Chengdu. Dan sebenarnya satu lagi sebenarnya menarik. Chengdu juga menyatakan komitmen untuk menjadi tuan rumah bagi penganjuran anugerah Panda Emas untuk tahun-tahun yang berikutnya. Dan sudah pasti ini meletakkan Chengdu pada petanya tersendiri dalam meraihkan dan merancakkan seni kreatif bukan sahaja di China, bahkan di peringkat antarabangsanya sebenarnya, Izati. Sangat menarik. Okey, jika sebut Bandar Chengdu, saya pasti Fauzan sudah berkesempatan untuk mendekati sejenis haiwan yang sinonim dengan Bandar Chengdu malah menjadi itu ikon China. Mungkin penonton-penonton kita sudah tidak sabar mau mendengar itu cerita-cerita tentang panda gergasi. Betul tak? Betul. Sebenarnya tidak lengkap kalau kita berkunjung ke Chengdu, ke Sichuan, sekiranya kita tidak melihat dengan lebih dekat panda gergasi, iaitu kampung halaman bagi panda. Dan sebenarnya saya berkesempatan dengan rakan saya melur untuk berkunjung ke pusat penyelidikan panda gergasi Chengdu yang menjadi tidak sekadar menjadi lokasi tumpuan orang untuk melihat dengan lebih dekat haiwan yang mempunyai karakter ataupun watak yang sangat comel dengan kelakuan telatah mereka yang sangat lucu. Jadi di sini juga merupakan pusat penyelidikan bagi melihat bagaimana boleh menjadi konservasi ataupun pemuliharaan panda itu sendiri. Tidak sekadar kita boleh melihat bagaimana kehidupan panda makan, minum dan tidur, anda juga boleh melihat telatah mereka di pusat berkenaan yang turut sebenarnya kami dibawa untuk melihat satu pusat ataupun penjagaan, iaitu untuk anak dan ibu panda. Mereka membesar dengan sihat dan mempunyai kehidupan yang sangat berkualiti sebenarnya di pusat berkenaan. Rumahnya mewah ke? Sangat mewah, sangat cantik, dan saya juga berseluruh dengan melur. Saya kata, senang kerja panda. Makan, tidur dan beraksi. Tapi itulah sebenarnya cara ataupun kehidupan panda. Mereka hanya berada di kawasan Chengdu, Shanxi dan Gansu, iaitu menjadi koridor panda. Sebenarnya panda menjadi satu inspirasi ataupun menyemarakkan lagi ekonomi di kawasan koridor berkenaan, bahkan di China juga. Bagaimana kita melihat pelancong akan beli itu produk-produk cenderamata berasaskan panda. Kita pergi mana saja, panda berada di mana-mana jua di China, bahkan di Chengdu dan di Sichuan. Dan sangat menarik, sekiranya anda datang ke Chengdu, ke Sichuan, jangan lupa lawatlah kampung halaman panda. Ya. Sebenarnya Bandar Chengdu antara salah satu bandar yang penduduknya punya itu indeks bahagia yang sangat tinggi di negara China. Rakyat tempatan mereka mengamalkan cara hidup yang agak santai, yang suka melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti itu penghiburan, menyeronokkan penghiburan selepas kerja, makanan di situ sedap, itu pengangkutan baik, pendidikan pun baik. Jadi Fauzan sebagai seorang pelancong yang berada di situ selama 1 minggu, bagaimana itu persepsi Fauzan terhadap bandar itu? Sangat menarik. Chengdu, kalau dulu saya kata Beijing, kemudian Urumqi, sekarang Chengdu adalah di hati saya nombor 1. Kerana bila saya menjejakkan kaki di Chengdu,
saya melihat orangnya begitu santai. Betul. Dan juga paling penting adalah infrastruktur rekaan bangunan di sekitar Chengdu menggabungkan moden dan juga tradisional. Dan paling penting sebenarnya kan, saya berkesempatan untuk berkunjung di lorong Kuan Chai Xiangxi. Ataupun dalam bahasa Melayu, lorong lebar kecil yang menawarkan pelbagai aktiviti menarik, sama ada dari untuk anda yang shopping, yang suka membeli belah, ini merupakan lokasi paling menarik untuk anda mendapatkan oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah. Dan juga saya berkesempatan ni Izzati mencuba perkhidmatan. Saya tidak pernah cuba di mana-mana di sini di Chengdu. Saya mencuba perkhidmatan membersihkan telinga. Wow. Saya belum cuba itu. Sakit ke? Tidak. Dia adalah satu perkhidmatan untuk membersihkan telinga seperti biasa, dan saya pasti itu saya pasti itu merupakan satu pengalaman. Kan orang kata kalau datang ke tempat orang, mengapa tidak untuk kita mencuba sesuatu yang baru. Jadi saya mencuba, dan walaupun orang lalu di hadapan, orang akan melihat ini pasti orang luar pelancong. Tapi itu merupakan satu pengalaman yang cukup. Apa rasanya? Seperti biasa kita membersih, tidak nervous, cuma sedikit segar apabila orang ramai lalu lalang. Lihat-lihat, tengok-tengok. Sangat menarik, dan pasti itu satu pengalaman yang cukup luar biasa. Tidak sekadar itu, saya juga menonton opera Tukar Wajah. Itu sangat terkemuka. Dan saya dimaklumkan oleh Melo bahawa sebenarnya opera Tukar Wajah ini berasal daripada Sichuan dan menjadi warisan yang menjadi identiti untuk di Sichuan itu sendiri. Dan kami melihat sambil minum teh dan melihat bagaimana kesenian dan keunikan opera Tukar Wajah. Jadi jika anda berkesempatan untuk ke Chengdu atau di mana-mana kawasan di Sichuan, opera Tukar Wajah wajib ditontoni. Tapi pada sebelah malam, anda boleh berkunjung ke tebing sungai Tianxiang Temple, sebenarnya yang menyulam gaya moden dan tradisi malam Chengdu. Selain anda boleh menikmati makanan ataupun anda boleh meluang masa bersama rakan-rakan dengan pelbagai jenis juada, anda juga boleh menikmati malam tradisional dan juga moden di Chengdu. Sangat tradisional menarik. 24 jam. Tak perlu tidur. Ya, tidak tidur. Dan paling penting sebenarnya, saya baru tahu, saya cuba makanan di Sichuan. Terlalu pedas. Pedas? Sangat pedas. Ya, pedas di sana rasanya bukan hanya daripada cili, dari pepper Sichuan. Betul. Yang kadang-kadang jika mulutnya akan hilang rasa. Betul tak? Sangat betul. Dan kalau orang bertanya skala kepedasan makanan atau juada di Sichuan, 1 hingga 5, saya beri 5.5. Tetapi jika anda ingin merasai aroma ataupun juada autentik Sichuan, jika anda tidak tahan pedas, anda bolehlah meminta kurangkan sedikit kepedasan pada juada yang anda pesan. Dan sebenarnya boleh. Saya yang tidak tahu, kononnya ingin menyahut cabaran makan makanan juada pedas di Sichuan. Jadi selain daripada panas, macam mana itu sedap tak? Sangat sedap, menyelerakan. Sebenarnya bagi mereka yang minat pedas, mungkin tidak begitu pedas. Tetapi bagi mereka macam saya yang tidak makan pedas, berasap telinga. Wah, satu pengalaman yang menakjubkan. Benar, Pak, kata orang jauh perjalanan, luas pemandangan. Sudah pasti liputan Fauzan ke Chengdu meninggalkan 1001 kenangan. Dan tidak dilupakan tahniah buat semua pemenang Anugerah Panda Emas edisi kedua, termasuk pelakon Malaysia iaitu Jack Dan yang dinobatkan sebagai pelakon pembantu lelaki terbaik kategori filem pada anugerah tersebut. Okey, setakat itu saja perkongsian kami tentang Anugerah Panda Emas edisi kedua. Sekali kembali kepada rakan-rakan di Kuala Lumpur. Terima kasih Izzati dan juga Fauzan dari China Media Group, rakan-rakan kita untuk edisi Asia berkongsi tentang Chengdu tadi, cerita pasal Chengdu di Sichuan ni sampai rasa macam nak pergi ke Chengdu walaupun mungkin taklah seberani Fauzan nak mencuba mencuci telinga tadi tu. Okey, jangan lupa setiap hari Jumaat anda boleh saksikan kapsul edisi Asia bersama rakan-rakan kita dari Beijing. Mereka akan berkongsi banyak cerita-cerita menarik seperti apa yang telah pun kita saksikan sebentar tadi. Waktu yang sama dalam ASEAN petang ini. Dan waktu ini kita berakhir dulu sampai di sini saja. Saya Wan Syarina. Jumpa lagi pada lain masa. Teruskan menonton Bernama TV.
Lebih 46 bilion ringgit diperuntukkan kepada Kementerian Kesihatan. Peruntukan kedua tertinggi negara. Mengapa ia dinamakan Belanjawan Pro Kesihatan? Dan sejauh mana rakyat